Okey, jom kita mula bincang pasal bahan yang anda kongsi ni. Fokus kita kali ini, satu analisis mendalam sikit pasal keputusan pemilihan parti PKR, Parti Keadilan Rakyat yang baru-baru ni. Terutama sekali pertarungan antara Nurul Izzah dan Rafizi Ramli tu. Sumber utama kita, petikan bertajuk Pertarungan Kuasa, Rafizi vs Izzah, apa yang rakyat perlu tahu. Jadi, apa kita nak buat? Kita nak cuba fahamlah apa sebenarnya dinamik belakang kemenangan Nurul Izzah ni. Lepas tu, apa kritikan pada dua-dua tokoh ni? Ikut kata penulis ni lah. Dan apa kesannya? Jom kita tengok apa yang menarik. Yang menarik perhatian saya, macam mana analisis ni mula dengan pembandingan kan? Dia bandingkan dengan pertarungan lama antara Anwar Ibrahim lawan Ghaffar Baba dalam UMNO dulu. Oh, yang tu, yang ikonik tu. Ya. Penulis ni guna contoh tu nak tunjuk macam mana sokongan akar umbi boleh pusing. Macam Ghaffar dulu hilang sokongan majoriti bahagian masa nak lawan Anwar tu. Jadi analogi ni macam nak kata kemenangan Nurul Izzah ni mungkin dah boleh agak dah tengok sokongan awal cabang PKR. Macam situasi Anwar dululah. Jadi penulis nampak macam sejarah berulang sikit lah kat situ ya. Menarik itu. Dan kalau kita tengok pasal Rafizi Ramli pula. Analisis ni kata kekalahan dia memang dah dijangka oleh penulis. Ada sebut pasal kemungkinan karma dan juga kemarahan Rafizi yang dikatakan agak jelas. Walaupun ada cuba guna psikologi terbalik katanya. Karma tu macam mana pula? Entahlah, itu yang sumber sebut. Tapi kritikan utama yang keluar dalam petikan ni, dakwaan yang dia ni macam dah tinggalkan agenda reformasi. Ya, agenda reformasi tu. Perjuangan asal tu lah. Lepas dah pegang jawatan katanya. Pun dikatakan macam dah lupa perjuangan asal. Isu macam pendidikan percuma, kebebasan bersuara, timbul balik masa kempen je katanya. Oh, dua-dua kena? Ya. Menurut pandangan dalam petikan ni lah, kekuatan utama Nurul Izzah ni bukan sangat rekod dia masa tu, tapi lebih kepada status dia. Anak Anwar Ibrahim, lepas tu dilihat sebagai mangsa politik. Okey. Dan juga calon lelaki lain yang betul-betul kuat dalam parti tu macam kurang. Itu pun faktor juga katanya. Jadi, walaupun dia kalah PRU sebelum tu, menang pemilihan parti ni kira aset politik penting lah untuk PKR. Jadi, ironinya kat sini, ikut analisis ni lah kan, dua-dua calon nampak macam dah tergelincir sikit dari landasan reformasi yang sama. Agak tajam juga pemerhatian ni. Kalau macam tu, apa pula kata analisis ni pasal sebab utama kenapa majoriti pemimpin PKR dan parti komponen dalam kerajaan Madani, gabungan sekarang ni lah, dikatakan macam tolak Rafizi? Hujah dalam petikan ni, dia kata Rafizi ni dilihat sebagai personaliti yang mungkin susah sikit nak bawa runding, ada potensi jadi Perdana Menteri yang parti komponen lain tak berapa suka. Boleh goyang kestabilan kerajaan lah macam tu. Mungkinlah itu yang dibimbangkan. Sebaliknya, Nurul Izzah pula dalam konteks ni nampak lebih macam proksi bapa dia, Anwar Ibrahim. Jadi mungkin lebih mudah diterima rakan gabungan lain. Ketiadaan Rafizi dalam persaingan kepimpinan tertinggi itu pun dikatakan melegakan sesetengah pihak. Termasuklah ikut kata penulis ni, orang yang mungkin nak tengok Najib Razak dibebaskan. Wah, bukan setakat fokus pemilihan parti je ni nampaknya. Penulis ni ada kritikan lagi besar pasal keadaan politik semasa secara umum kan? Betul tu. Analisis ni sentuh pasal janji-janji pilihan raya yang dikatakan belum tunai lagi. Contohnya isu pendidikan percuma, harga barang, minyak tak turun macam orang harap. Isu-isu biasa tu lah ya? Ya, malah dia bangkitkan isu macam subsidi ditarik balik, tol masih kutip, lantikan politik pun didakwa masih jalan, isu kebebasan bersuara pun dipersoalkan, nasib orang kecil macam penjajah dikatakan tertindas. Penulis ni terus terang tanya, ini ke nilai reformasi yang dulu diperjuangkan? Kritikan dia agak pedas juga tu. Memang pun. Nada sinis pasal ahli politik secara umum ni memang terasa sangat dalam tulisan ni. Diorang digambarkan macam hanya cakap pasal agenda rakyat bila rasa kedudukan tu terancam je.
Bila perlu je lah. Ya. Politik pula dilihat macam jalan senang nak kumpul harta. Penulis ada sebut beberapa nama ahli politik sebagai contoh yang didakwa dapat untung kewangan dari kerjaya politik diorang. Sendiri anda kelihatan seperti kepentingan nasional. Macam, tepat kena kat batang hidung lah pandangan penulis ni pasal politik yang dia nampak. Tepat sekali. Petikan tu macam merangkumkan mesej kritikal yang dia cuba sampaikan dalam analisis ni. Jadi, kalau kita nak rumuskan sikit, apa mesej utama dari bahan ni untuk anda, pendengar kita semua? Pertama, pandangan yang diberi ni, ahli politik secara amnya cenderung jadi opportunis. Agenda rakyat tu kadang-kadang cuma retorik bila kedudukan diorang tergugat. Betul. Kedua, ada dakwaan kuat dalam teks ni yang kata politik hari ni dah banyak pasal jaga kepentingan diri dan kroni je. Dan ada seruan khusus tu ditujukan pada anda, terutama kalau anda ni pengundi atas pagar yang tak terikat kuat mana-mana parti lah. Gesaannya, supaya anda sentiasa sedar dan celik pasal apa jadi dalam politik ni. Jangan diam je. Kena ambil tahulah ya. Kena guna suara anda, sama ada nak bagi tekanan, nak bagi pandangan, kritik atau sokong. Tapi paling penting, apa-apa tindakan tu kena ada asas, prinsip, hujah, data, fakta. Bukan ikut parti, ikut orang atau harap balasan apa-apa. Dan sebagai penutup kan, nada kritikal dalam analisis yang kita bincang ni, dia tinggalkan satu soalan penting untuk kita fikirkan bersama. Dengan kritikan macam ni terhadap ahli politik, macam manalah kita secara peribadi ni boleh belajar beza antara orang yang betul-betul berjuang untuk rakyat dengan orang yang guna retorik je demi kepentingan peribadi. Bila kita nilai tindakan dan cakap-cakap diorang. Satu soalan yang mungkin tak ada jawapan senang kan? Betul tu. Sesuatu untuk anda renungkan.